Selamat hujung minggu. Saya ingin ke Motosim Jalan Ipoh untuk mengetes ride motor Suzuki GSX XX1000. Oh sorry, Suzuki GSX S1000 GX. So kena tak awal-awal lah. Dia mula pukul 9. So pukul 8 kita gerak lah. Ngam-ngam setengah jam sebelum start kita sampai. InsyaAllah moga mudahkan urusan. Jangan lupa subscribe, like and share. Step up. Motosim ni dia tak kat Jalan Ipoh tak jauh lah rumah aku. Jauh tak jauh pun, dalam 23 km, 20 minit bukan macam tu lah. So datang awal sikit pagi ni Ahad, tak banyak kenderaan ya. Kalau hari Sabtu memang ramai lah. So kita akan pergi ke depan, kita akan U-turn ke depan tu lah. Alright, merah tu kita berhenti sebentar ya. Patuhi lalu lintas tempat depan-depan. Saya tak mau semalam mau lewat sampai dia tempat depan ni Motosim. Dapat 2 testing, nombor 1, nombor 2. Satu lagi aku nak try. Ini yang pertama aku try yang ni, BPC 4310 Suzuki GX X1000 GX. Dan ni aku akan try GT 1000 GT. Isi 5 hat, 3 jadi B. A 4. Oh A ni macam dia soft lah. Mana ni? Baru keluar rubah lah. Basic lah. Ni atas lebih basic dia kan tak lebih dah. Okey lah. Seterusnya guys, kita bernesting untuk motor ni. Kita tengok ni pesaing dengan S1000 GX. On dulu. Oh, ini mesra alam, senang pusing. Senang sikit. So tu dia punya POV untuk motor ni. Dia ada banyak mod yang aku tunjuk tadi, ada banyak mod. Masuk mana? Masuk Duke. Duke lah. Duke right, mantap. Belanja sikit lah. Apa dia? Belanja sikit lah. Oh, okey. Okey. Kereta pun tak banyak kan? Pagi tak banyak tu tengah hari. Dia berapa minit kalau satu round? 20 minit kan? 15 minit tak? Oh, okey. So, the guys has been participant pun dah ada kat sini. Participant, rider nak test. Pagi ni tak ramai lagi. Sebab tu tak rambut semalam ramai sangat. So kita cuba naik kat sini. Oh vest, pakai vest Sekejap, pakai vest sekejap. Ambil vest. Lupa nak pakai vest bye. Pakai vest untuk keselamatan. Pakai vest. Oh, kita kena briefing. Selamat pagi. Terima kasih. So ini grup yang pertama untuk hari ini. Malam kita dah jalan. Cuba aja.
tahu. Yang pertama, kita ada masa depan dan belakang. Tolong jangan potong masa depan. Malam ada 2-3 kes, dia silap simpang sebab dia dah potong masa depan. Di belakang ada, kalau you slow pun tak apa, belakang ada. Okey, laluan dari sini kita akan keluar ke Bamboo Hill, masuk Jut, dan kita akan keluar balik ikut air jernih, air panas. Bawah flyover tu semalam seharian ada bas bersiaran parking. So bila kita nak, kita tu memang tak nampak nak datang, tolong hati-hati kat situ. Sebab lepas je terowong terus masuk Jut balik. So malam memang dua biji, satu lori, satu bas. Parking bawah flyover tu, saya tak tahu kenapa. Oh, bahaya jugalah. Dan kita akan masuk balik ikut Bamboo Hill dan inilah. So speed kita tengok keadaan di Jut lah. Kita nak cuba bawa bagi rasa lagi sikit, tapi minta hati-hati sebab 3 lorong lah. Tengok main kiri kanan banyak sangat lah. Hari ni hari Ahad saya tak tahu, tapi kemarin pulang petang memang rapat lah, baik lah 3 lorong penuh kita. So kalau masih slow, terus slow. Bukan saja kita nak pergi slow, tapi untuk keselamatan semua lah. Yang penting jangan potong yang depan. Kalau you slow, jangan terhati belakang ada. So okey. Dia depan yang macam mana? Macam nak tengok yang pakai waist ni mana macam. Okey. Oh. Siapa depan yang ni? So selepas briefing kita test lah. Oh, kita nak tes ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ala-ala. Ala. Boleh bang, kat Ambil Aku nak letak bawah ni. Okey. Okey. Okey, kita dah boleh jalan sekarang. Tunggu line ready ya. Tam up. Right. Oh. Ada banyak mod kat sini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Apanya? Smooth, lembut. Oh, lembut. Lembut, sepadu. Oh, masuk pun dia ada karakter sendiri ya. Dia punya dia upshift downshift ada ni. Dia ada motor ni dia cc dia 999 cc. Ada upshift downshift pun ada. Oh, lembut lah dia. Tak macam MT ada ketak kasar. Yang ni dia lembut. Ini ada version baru ni. So ini yang untuk test ride lah. So corner steady by. Oh, dia U-turn bawah ni. Pakai mod C. Dia ada banyak mod ni. Dia ada banyak mod. Kalau kau masuk C dia automatic pergi TC5 lah. Ni hard drive ni, hard. Maknanya kau drive aggressively lah. Jangan klik wish. Dia balai bai. Kalau kau punya bajet bawah 100,000, kau rasa Suzuki ni mangam lah. Dia 1000 cc kan. Smooth, lembut, KTV light, slow sekejap. Oh, dia ni upgrade dia memang tight. Upgrade dia sedap. Oh, dia kena slow, bahaya. Oh, masuk Bamboo Hill. Upshift, downshift pun sedap masuk. Dia tak terlalu drastik lah. Kalau downshift dia turun senang. Dia punya RPM pun ikut senang. Kita masuk kat Bamboo Hill. Sedap laluan dia tengok. Dia U-turn sikit. Hati pasir. Okey. Dan gear 3
senang, ada 6 gear. Sudah bawa. Dan dia CSPN. Dah baik. Dia macam tadi kata ada berat sikit lah. 103 pun senang pilih, senang dapat. Memang sisi senang dapat. Dia punya windshield ni pun tak lejah lah, tapi dia just nice lah. Angin tak rasa sangat lah. Kalau buat 1.4 pun tak payah sangat. Tak payah sangat. Dia pergi untuk sisi dia macam lambat sikit lah, lambat sikit. Kita dia lambat sikit. Dia smooth, dia macam makan masa sikit, gerang-gerang. Pakai hat baju punya. Angin tak rasa sangat. Dia mungkin windshield ni sesuai lah dengan touring kan. Angin okey. So dah ikut informasi ke depan. Hati-hati guys. Downshift tengok. Downshift dia tak paksa, dia macam masuk gear upshift. Downshift dia pun sama macam downshift, dia tak paksa lah. Dia macam bunyi ketak-ketak tu tak ada. So kita masuk kat sini lah. Track dia tak tahulah, dia macam tak kuat sikit lah. Mungkin kondisi brake ni kurang kuat ke, dia cengkam dia, mungkin dia akan masang back gap sikit lah. Mungkin gap dah use kan, nak tunggu masa untuk tukar. So kita follow dia belakang. Steady by dia back kanan standby back kanan. Cuba downshift cuba downshift. Tu kau nak berhenti pun dia okey lagi. Lembut suspension, lembut dia pergi. Banyak lembut dah. So okey. Dia turn balik. Bawah ni. Oh kat sini ada dekat ada bas tu. So dia tunggu. Kita balik. Sikit buat dari kelajuan ni kan. So macam dah macam
bunyi sebu bunyi sebu. Dah bunyi. Tak bunyi lah, dia bunyi sebu lah, bunyi touring kan. Dia tak boleh nak bunyi macam ni. Dia suara dia tak ada weng weng weng, tak lah. Ya, ini motor touring. So, ya. Sini balik. Dari segi maintenance nanti kena check lah maintenance dia. Kalau untuk orang yang bajet bawah 1,000 untuk baru, dia is the bike lah. Sebab Suzuki ni dia ada kelompok dia sendiri ya. Kalau kau pakai Suzuki, memang aku rasa kalau aku pakai Suzuki dulu pun aku rasa mungkin aku akan maintain Suzuki lah. Sebab kau tahu dia punya trend lah. Suzuki ni mungkin dia tak popular lah, cuma bila sekarang dia banyak design baru diorang buat kan, so dia attract benda tu lah. Aku not bad lah, not bad lah dengan Vista semua tu. Untuk pembelian dia tak menyesal lah. Tentang resale value tu aku tak sure, sebab kena survey tu. Resale value tak sure. Tapi kalau untuk pakai atau buat daily ride pun aku rasa boleh ni. Daily ride bawa pergi kerja pun aku rasa aku boleh kat dia nampak tak begitu berat sangat. Compare Bluetooth pun aku bawa lah. So kita park di sini. So dalam 15 minit 20 minit kot, lebih kurang lah. Traffic tak banyak, so senang nak test drive saya. Nak test ride tadi, tak ada masalah.